Lelaki psikopas atau perempuan yang psikopas ni sangat sukar dikesan pada awal perkenalan sebab mereka sangat pandai blend in jadi seorang yang macam perempuan misali, lelaki yang misali. Pertama, mereka ni charming tau. Bukan charming yang biasa, charming yang calculated. Yang macam dia tahu bila nak senyum, bila nak tanya soalan, bila nak buat korang rasa selesa. Semuanya dirancang, bukan secara natural. Kedua, mereka sangat pandai tiru emosi korang. Psikopas ni tak ada empati yang mendalam, tapi mereka tahu bagaimana nak tiru empati tu. Dia tengok cara orang normal merespon, dia akan copy. Itu sebab awal-awal dia nampak caring, supportive and mature. Aku nak jumpa lelaki yang terperangkap dengan perempuan yang psikopas. Dia hampir nak bunuh diri. Sangat dahsyat korang. Kalau korang perlukan banyak informasi, perlukan bantuan, aku ada buat webinar percuma tentang emotional armors, klik link bio.